Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang, sangat penting dalam dunia kerjaya, peranturan tempat kerja. Ini bukan sekadar buku panduan yang kita dapat masa hari pertama kerja tau. Ini adalah sistem yang boleh tentukan hala tuju karier kita. So, jom kita bongkar sama-sama apa yang berlaku bila isu disiplin dan penamatan perkhidmatan ni timbul. Percayalah, faham benda ni bukan pilihan, tapi satu kemestian. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya jadi kalau kita langgar peraturan syarikat? Dan saya tak cakap pasal amaran lisan biasa-biasa. Kita cakap pasal kesalahan yang boleh bagi kesan terus kat gaji, pangkat atau paling teruk boleh tamatkan kerjaya kita on the spot. Jom kita tengok betapa seriusnya perkara ni. Okey, jom kita mula dengan bahagian pertama. Hukuman atas salah laku. Maksudnya, apa tindakan-tindakan yang syarikat boleh ambil sebelum sampai ke tahap surat penamatan. Secara asasnya, ada 3 jenis hukuman utama yang anda kena tahu. Setiap satu ni kesannya berbeza. Ada yang kena pada pangkat, ada yang terus kena pada duit poket kita. Jom kita bedah satu persatu. Yang pertama, turun pangkat. Yang ni memang berat. Bayangkan, kerja keras bertahun-tahun, tiba-tiba pangkat, status dan gaji kita kena tarik balik. Hukuman ni selalunya untuk kes-kes yang sangat serius. Ia boleh padamkan rekod kemajuan kerjaya kita dalam sekelip mata je. Seterusnya, tahan gaji. Yang ni dia serang terus keuangan kita. Kenaikan gaji tahunan yang kita dah tunggu-tunggu tu mungkin kena beku ataupun sebahagian gaji kita ditangguhkan. Walaupun bunyinya macam sementara, tapi percayalah, kesannya tetap terasa. Sakit juga kan? Dan yang ketiga ialah surcharge. Konsep dia senang je, kalau anda rosakkan, anda kena bayar. Kalau disebabkan kecuaian kita, syarikat rugi, kita mungkin diwajibkan untuk bayar ganti rugi tu. Ini hukuman kewangan yang sangat direct. Okey, kita dah tengok bab hukuman. Sekarang, kita masuk ke peringkat yang lebih serius lagi. Bahagian kedua, cara perkhidmatan boleh tamat. Macam mana sesebuah pekerjaan tu boleh berakhir? Selalunya, perkhidmatan boleh tamat melalui 2 cara utama. Satu, penamatan wajib. Yang ni, bila kita dah sampai umur persaraan yang ditetapkan, memang itu masanya. Yang kedua pula, penamatan sukarela. Yang ni atas pilihan kita sendiri, sama ada nak bersara awal ataupun nak cari peluang kerja kat tempat lain. Tapi, ada satu lagi cara dan yang ni memang semua orang nak elakkan, diberhentikan. Ini bukan persaraan dan sudah tentu bukan pilihan kita. Ini adalah pemecatan. Ia berlaku akibat salah laku yang sangat-sangat serius sampaikan syarikat dah tak ada pilihan lain selain menamatkan perkhidmatan kita. Alright, kita dah lalui semua tu. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya dalam bahagian ketiga, perkara utama untuk diingati. Jadi inilah gambaran besarnya. Cuba tengok betul-betul. Ada perbezaan besar antara kategori hukuman dengan penamatan. Hukuman ni adalah tindakan pembetulan yang berlaku masa kita masih bekerja. Manakala penamatan, itu adalah titik noktah. Sangat penting untuk kita faham kat mana garisan pemisah antara dua ni supaya kita tahu hak dan kedudukan kita. Jadi, kenapa semua peraturan ni wujud? Kenapa ia penting? Sebab ia melindungi kedua-dua belah pihak. Bagi majikan, ia jadi panduan untuk bertindak secara adil dan konsisten. Bagi kita sebagai pekerja pula, ia adalah perisai yang melindungi kita daripada tindakan yang sewenang-wenangnya. Bila peraturan jelas, barulah padang permainan tu jadi saksama. Soalan terakhir untuk anda, adakah anda betul-betul faham peraturan di tempat kerja anda? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi mendengar.